Jangan naling. Terima kasih. Terima kasih. Suka tengok mata Mira dengan hidup Mira. Ha? Hidup? Hidup. Kenapa? Yang random sangat. Hidup Mira. Cantik. Hai Acura fans. Hai bebe. Lawi ni. Pagi tadi kena maskara. Kat mana ni? Korang kena stay tune. Nanti kita orang akan post kat mana kita orang berada. Tapi nak bagi tahu dekat area Damansara. Haris share. Siapa? Haris. 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 Haris AI. You. Lalu pula. Kenapa Haris? Mana lagi seorang? Dia tak ikut. Kita orang bawa orang lain. Bawa orang lain. Aisyah suka Aiman ke? Orang pula tanya kat aku pula. Jangan tanya soalan yang bawah umur 5, darjah 5 Soalan make sure darjah 6 ke atas. Kalau tanya ni suka ni ke, ni suka ni ke? Hai Mira. Hai. Hai guys. Guys. Kita orang tak makan lagi hari ni. Mira tak makan apa-apa. Oh ya? Ya, Mira tak makan apa-apa. Mira macam, ya Stres lah. Allah, stres je Mira dah macam, ya Allah, nampak sangat dah ni. So, macam pink cantiknya. Ni rumah baru kita orang. Kita orang baru pindah rumah. Ya. Kita orang baru siap shoot content house tour. Baru pergi beli perabot tadi dia hantar terus. Pink, cantik tak? Ya. Ui, terbang Mak Hang. Janganlah, nanti orang datang rumah kita. Tapi jangan sikit lah rumah kita orang ni. Macam vibe-vibe Jepun. Ya. Oi. Hai Shan, hai. Hai. Nak tanya MV Acura dengan Siti Bing keluar bila? Stay tune, korang kena tengok behind the scene dulu. Behind the scene dekat content AI Aiman. Korang kena tengok dulu and then dekat dalam content tu dia akan expose lah bila. Ni mesti transformasi lagi. Transformasi lagi. Ini ambil rumah ada 10 bilik. Biar boleh bela. Apa tu pagi-pagi tak tahu buat apa, kami boleh side income. Syah nampak je macam ni. Tapi dia pandai jaga budak. Kacip dah. Kacip dah. Mana aku punya video ni? Kau post content malam ni? Lo. Bila nak siap. Korang video share belum, editor belum hantar. Hello. Aku apa? Recording. Aduh. Kacip macam Indra. 7:30 nanti ke? Ni ke weh? Izzat ni? Ya. Izzat cepat. Sebelum Mira yang pergi rembat Izzat. Share pandai jaga Emma. Ya, dia kena colek Mira ni, dia tengah jaga Mira. Jaga tengok jadi apa dah. Pikat dengan tudung aku. Aku ni tak pikat tudung dah. Lambat video. Aku ni pikat nak makan apa je ni. Siapa paling handsome? Tanya pula. Buat tanya pula. Hai Sumanda. Kat mana? Sahabat Sat weh. Ada orang kata tudung Mira tak okey. Sahabat Sat. Kau tak kenal ni. Host tu YouTube siapa? YouTube baru kita orang. SMS channel. SMS Channel ada ke? Tak ada lah. Bukan SMS channel. Nanti korang kena tengok. Kita orang post. Asal tu kau tukar story botol tu itu ke? Tak ada. Dulu tak ada belum ice cream ada. potato. Oh, ni baru tak Aku ada. baru buka tadi. Okay, di mana tu? Apa tu? Kita orang di Kota Damansara. Nampak tu video aku. Izzat kena marah. Mira baru lepas. Latuk lah. Lepas sama yang merah. Aku pun tak tahu nak kata apa. Korang duduk satu rumah ke? Ya, satu je rumah. Kalau 2 rumah kena banyak-banyak. So satu rumah ya, banyak-banyak sikit.
Kak Mira boleh tanya tak? Tanyalah dek. Nak tanya apa? Aduh. Muak berjangkit. Apa tu? Tadi orang. Memang. Pinky. Ya. Kenapa tudung Mira kotor? Ni maskara daripada pagi tadi Mira tak tahu Dia makan dekat mata. Maskara ni tak ada keluar. Mira Buatnya try. pergi. Tahu tak akan jam gila wejat lagi sumpah akan tengok. Oh no. Akan jam gila sebab kita dari Damansara ni orang baik kerja. Okay, aku bagi tahu. Banyak tak sempat nak shoot. Ya Allah, apa yang teruk sangat ni tadi tak buat live tak ada lah menguat teruk sangat. Tahu tak tinggi share berapa? Jangan tanya. Gayat. Gaya. Cuba teka. Cuba korang teka tinggi dia berapa. Mira mengantuk koyo, Mira mengantuk. Mira pakai topi lagi cantik. Nanti Mira pakai topi, okey? 161. 169. Woi, 169. 169 Mira tengok dari sini. Macam ni tengok. Syah tengok Mira macam ni. Hello. Mira aku tengok apa? Tengok Cituna. Tengok. Syah nampak tak kat sini? Why you looking at? Biar aku rasa aku nak sakit tekak dah. Hari ni ada konten AI tak Mira? Konten AI tu apa? Apa dia maksudkan dia apa? Konten abang? Aku mula lah nak mengamuk ni. Asyik dia menguap dah tadi. Masak tudung Mira ada menguap. Cantik. Sekejap. Dia kata ni. Dengar. Aslah tak nak duduk dengan korang sebab SMS toksik. Kak Rohaya Harun. Rohaya. Kak Rohaya Harun. Mira tak pastilah ni Kak Rohaya yang main TikTok ataupun anak Kak Rohaya. Kan Mira tak sure. Tapi Mira rasa daripada masuk live Mira untuk komen yang sebelum Mira pergi jentik Kak Rohaya, baik Kak Rohaya keluar daripada live Mira. Sorry guys. Dah kena jentik dah. Geram pula. Jenis tak nak terima urusan teguran orang kau ni. Pula dah. Siapa pula dah ni? Mana dia jenis kita pin dia. Jadi kita nak pin komen dia. Apaan tu? Nak pin sebab dia macam nak kita baca. Okay, ramai-ramai baca. Itu adalah kecaman. Ya, Itu awak adalah- kena beza what is decision, what is teguran and what is kecaman. Baru Bukan komen. teguran. Kalau awak tak tahu lagi, awak jangan komen. Nampak macam